Hello hi guys, welcome to the channel guys. Okay, untuk video hari ni guys, nak tunjuk dekat korang, ini adalah lampu belakang Proton Persona Elegance kita. So apa yang kita akan buat adalah kita nak hitamkan bahagian putih ni So kita tak tinted keseluruhan lampu, kita nak biar nampak lampu merah ni dan kita hanya tinted bahagian putih ni saja. Sekarang dia agak nampak terlalu baik So kita nak nampak dia garang sikit, kita bagi dia hitamkan dekat bahagian sini. So lepas siap nanti aku akan tunjuk dekat korang bagaimana keadaan dia. So kita pasang by hand saja, sendiri kita pasang. So korang pun boleh buat juga benda yang ini sebab dia sangat-sangat mudah. Lagi satu, dia punya surface hanyalah flat. So bahagian sini saja curve. Korang pasang tinted tu, korang hanya tarik and then stretching dia, heatkan dia, panaskan dia. Kemudian it should be okay lah, dia tak akan jadi bubble. Yang ni rasa senang sikit untuk kita pasang. So nanti bila dah siap, kita akan update dekat korang. So itu je video untuk hari ni. Thank you for watching. Have a nice day and bye bye guys.